Maka qul a'udzu birabbin nas ni salah satu surah yang diletak di akhir dalam mushaf. Maka surah Nas ni ada setengah pandangan ulama ulum tafsir ni, dia kata surah ni adalah surah Madaniyah. Jadi turun tu tekah Nabi hijrah pergi ke Madinah dah. Tekah mana turun? Dia kata turun ayat ni ketika Nabi kena buat sihir dia orang. Sihir ni kena buat kenak dia orang. Kita tanya telah, Nabi kena buat kenak demo juga. Nabi dibuat kenak kan oleh orang sehingga Nabi ni tak khabar sihir dan malam. Ada setengah riwayat kata Nabi siapa ke nak gilir rumah isteri dia ni tak boleh. Bertukar bertakir bih. Yang mana dibuat sihir tu ialah sulih seorang Yahudi yang namanya Labid bin A'sam. Ambil rambut Nabi diputar dan ambil kain putar belik-belik buat ikat teh, ikat. Ada setengah kata siapa kedua belah ikat teh, ikat. Hingga siapa Nabi ni orang panggil kata tak normal, mai pun katik tak suka dulu.